tuan-tuan lontong lah. Alamak, bagus lah Ustaz duduk. Tuan-tuan semua wajib duduk, tuan-tuan. Tak boleh, apa diri tak? Tak boleh. Makmum wajib ikut imam. Kena duduk lah semua. Baik. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim tau. Wajib lah hukum hadis sahih. Tak ada kompromi lah. Jadi tuan-tuan kena belajar lah. Jadi kalau saya sakit, saya seorang duduk. Boleh tolak. Asli imam asli. Baik. Jangan kisah ya. Duduk atas kursi kena cek kursi lah. Atas kursi lah. Syarat tak banyak ni bukan sebab sihat. Sebab baik bacaan. Kita akan takbir. Bagi seperti Rasulullah pernah buat. Pertama sekali Rasulullah angkat tangan. Sama ada di antara bawah ni ataupun begini. Dua saja. Satu, dua. Kalau lebih daripada ni, kalau di bawah ni, bawah daripada ni ataupun di sini. Perempuan sama lah, perempuan kat sini kan. Mesti tolak badan ni. Untuk membentuk badan ni. Dia buat perempuan sembilan gini. Wah, habislah kau. Mesti lelaki bini kau taekwondo. Mana kena angkat gini. Kau orang lelaki kena angkat. Tangan mesti kembang. Baik. Ketika angkat takbir inilah tuan-tuan kena niat. Yang usolli fardhu zuhri itu bukan niat. Itu dipanggil apa dalam kaedah fiqh? Lafaz. Itu lafaz. Itu lafaz, jangan usolli. Jangan banyak kali bodoh lah. Nampak sangat bodoh kan? Kalau kita sembahyang dekat masjid orang Melayu, usolli. Tak payah. Buat apa usolli tu? Sebab dia imam masalah. Imam kuat kan? Usolli kan? Lepas tu dah cantik. Usolli pada maghrib. Allah sampai ngasal punya. Orang yang tak ada takbir tu asal tu maghrib ni. Inilah masalah. Tuan-tuan kata tuan buat itu adalah makruh dan boleh datang pada haram. Kena angkat pelan-pelan. Ini lafaz. Ini tuan-tuan Rasulullah punya angkat takbir gini. Ada 3 versi. Pertama Rasulullah angkat takbir dia berserta dengan Allahu Akbar. Yang jadikan rukun tu berdiri tegak. Yang kedua angkat takbir tu. Takbir ni rukun solat tau. Ingat tak rukun solat ada berapa? 13. Rukun ada berapa? 13. Ataupun berapa? 17 kan? Okey, ada 17. Orang lelaki dia senyap. Dia bukan tak nak tunjuk, memang dia tak tahu. 17 dan 13. Rukun solat pertama berdiri, yang kedua angkat takbir. Rasulullah angkat takbir ada 3 versi. Saya ada 3 versi Rasulullah ajar. Pertama, angkat Allahu Akbar, Rasulullah angkat. Angkat berserta Allahu Akbar tau. Allahu Akbar, angkat. Allahu Akbar. Jangan ajar diri dengan sifat was-was. Allah. Oh. War. Jangan. Kalau mula sekali, dia akan sampai bila-bila. Tak boleh hilang. Was-was ni sebab syaitan. So tuan-tuan angkat sekali. Sekali je. Allah tengok. Sekali je. Dia kata. Kan? Allahu Akbar sekali. Masa tu masukkan niat. Dalam niat ada 3 sifat. Pertama qasad, ta'raf, ta'yin. Apa dia ni? Ni macam dia ajarnya. Ni pula bawah masa. Dalam takbir tu ada 3 benda tu kena bawa. Itu qasad, ta'raf, ta'yin. Sebab kalau kita tak tahu qasad, ta'raf, ta'yin, itu yang kita angkat takbir panjang tu. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Taala. Tu melambang tu. Sebab nak masuk semua tu. Ya Allah. Masuk tu. Kan? Lambat. So, apa dia qasad, ta'raf, ta'yin? Ni kena jaga. Usolli tu tak payah sebut. Tuan-tuan diri tuan-tuan sembahyang lah, bukan main takraw. Jadi tak payah usolli. Usolli tak ada dah. Kan? Sebab apa? Zuhur, berapa rakaat? 4, makmum, habis. Cukup. Lakulah qasad, ta'raf, ta'yin. Jadi boleh angkat sekali je. Allahu Akbar. Sekali. Yang kedua, Rasulullah bila angkat takbir, perbuatan dulu baru bunyi. Allahu Akbar. Ramatan. Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Oh, dia angkat. Ada 3. Luar daripada ni, itu bukan Rasulullah. Itu sama ada Qarun atau Fir'aun. Okey? Sebaik-baiknya tuan-tuan kena buat ni, test one by one ni. Pasal tuan-tuan tak nampak. Kan? Rakaman ni tak boleh. Tuan jangan hantar, jangan dijual. Jangan YouTube saya punya ni. Okey? Mana-mana saya buat, lepas ni seorang buat. Orang kena buat. Islam adalah praktikal.
Islam bukan teori. Berapa orang buat PhD agama tapi pengen tak macam orang kata agama. Islam adalah praktikal. So tuan-tuan kena amal. Okey? Sebab sekali ni yang paling terbaik ni, number one semua buat ni lah. Allahu Akbar sekali. Yang kedua, Allahu Akbar 2 kali. Yang ketiga, Allahu Akbar. Jangan panjangkan tu. Allahu Akbar. Dah masuk kan? Masuk. Kena ambil lah. Kan? Kalau tuan-tuan sebut Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Makna dia Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Dia tuan-tuan sebut Allah, adakah Allah Maha Besar? Tuan-tuan tanya pula. Kau ngajar kan? Tadi kena ingat baik-baik. Jangan panjangkan Allah tu. Cukup je Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan buat ini pula, Allahu Akbar, kan? Pun salah. Maksud dia Allah, adakah Maha Besar? Jadi buat macam Allah, adakah Allah Maha Besar? Kalau Allahu Akbar, Allah, adakah Maha Besar? Mengajar soalan. Mana dia adalah Allah Maha Besar. Jadi tuan-tuan kena maaf dan kena angkat dengan takbir yang pendek. Allahu Akbar. Boleh? Salah.